Murah je, RM59. Free postage apa semua. Murah, murah gila weh. Jangan promote lah. Jangan promote. Tahun ni baju raya Cakap Musang atau Teluk Belanga? Tahun ni Teluk Belanga. Sebab tahun ni nak santai sikit kot. Sebab tahun lepas dah pakai Cakap Musang kan. Tahun ni nak lebih santai lah. Jenama tak ada, tak tahu jenama apa, tapi suruh wife yang belikan. Bagi aku Teluk Belanga sebab dia lagi selesa and lagi tak panas. Kalau Cakap Musang ni sampai sini mat, sampai sini. So berpeluh. Aku beli jenama Elrah. Cakap Musang. Mungkin daripada dulu kot kan, kita daripada mak kita buat baju Cakap Musang macam tu lah. Beli kat secara online. Dia nama Pazze, P-A-Z-Z-E. Murah je, RM59. Free postage apa semua. Murah gila weh. Jangan promote lah. Ada Cakap Musang, lepas tu ada kurta. Baju dia free, orang bagi. Okay, tukar kad Cakap Musang tu sebab design dia lah. Lagi mostly selesa kan. Tapi itu mungkin baju yang untuk hari kedua, hari ketiga lah. Tapi yang hari pertama tu yang biasa-biasa je lah. Saya memang dari dulu sampai sekarang memang saya akan pakai Teluk Belanga lah. Sebab saya on Johor. So di on Johor ni memang Teluk Belanga lah. Tahun ni baju raya Cakap Musang ke Teluk Belanga? Pun tak beli. Kenapa tak beli? Sebab tak beraya. Cakap Musang. Kenapa Cakap Musang? Dengan Johor? Betul, tapi sebabkan memang daripada kecil pakaian satu family, so lebih senang untuk cari satu warna untuk saiz adalah Cakap Musang. Brand tak ingat sebab tu baju yang kita pakai tu adalah baju masa adik kahwin.